Hari ini isi borang nak masuk PKR. Besok dia pergi pecah rumah ibadat. Ada logik tak? Apa niat you? Apa niat you? Bukan saja you nak create huru-hara. You nak merosakkan nama baik parti PKR. Dan ini kita takkan tahan. Jangan ingat sebab kita berdiam-diam kita tak buat apa-apa. Semua ketua cabang ada hubungi saya pasal isu ini. Di isu ini kita ada bincang panjang lebar di kabinet. Bukan sekali dua. Kita cuma berdiam diri sebab kita berharap mereka ni mungkin bertaubat. Ini pun bulan puasa. Bulan puasa pergi buat macam ni. Orang India pula tak faham, dah banyak kali cakap, jangan buat macam ni, pergi buat laporan polis. I tahu banyak laporan polis dah buat, saya faham, tapi bagi masa siasat. But now it's gone too far. Kita lihatlah sama ada tindakan diambil ke tak ada. Saya akan bawa benda ini ke kabinet, itu janji saya. Kita akan bincang.